2025, 2.7 bilion ringgit hasil rakyat Malaysia kena scam. Lebih kurang kalau korang pecahkan kepada sehari, lebih kurang 8.1 juta ringgit Malaysia penipuan yang scammer dapat di Malaysia, bukan negara, di Malaysia. Kalau anda mangsa scammer, anda boleh dengar video ni, save dan share. Kalau anda belum kena lagi, pastikan anda save. Mudah-mudahan mungkin video ni akan membantu anda. Kenapa guys? Nilai scammer dekat Malaysia, hasil scam sangat besar. Dan kita buat macam-macam pun, kongsi, still juga tak cukup. Orang ramai kena scam sebab mereka tak tahu. Jadi cikgu minta anda semua untuk kongsikan ilmu-ilmu supaya mereka boleh selamat daripada kena scam. Jadi save video ni, cikgu akan kongsikan tips kepada anda bagaimana anda nak elak kena scam. Yang pertama, tentang phone scam ni. Kalau phone scam ni, korang janganlah layan call yang bukan-bukan. Melainkan dia bagi tahu dia siapa, kenalkan dia siapa, then kau akan layan. Lebih baik tak payah layan, lebih baik WhatsApp lah daripada kau layan phone scam. Okay, yang kedua ni kena hati-hati sikit sebab ramai kena phishing scam. For phishing scam ni, kalau anda jumpa link yang bukan-bukan, anda klik, memang anda punya data akan terdedah. So, siapa-siapa yang ada simpanan digital, kripto apa semua ni selalu terkena mangsa scam lah, yang phishing attack ni. So, hati-hati yang kedua ni. Dan yang paling famous sekali, korang perasan tak? Mak ayah kita selalu invite masuk dalam grup-grup yang pelik-pelik. Termasuk kita semua guys. Jadi, grup-grup ni, korang janganlah fikir duit senang nak dapat. Invest RM10 jadi RM10,000. Tak ada guys. Kalau ada, cikgu pun nak pergi belajar dengan dia. So, korang kena hati-hati dengan benda ni sebab benda ini memang sangat banyak berlaku, especially dekat Telegram dan juga WhatsApp. So, korang boleh setting dekat situ supaya kau halang only yang korang kenal sahaja boleh add korang dalam grup. Itu adalah langkah-langkah keselamatan yang korang boleh buat. So, 3 benda ni sangat-sangat penting. So, share kepada rakan-rakan anda. Jadi, kalau anda nak ilmu tentang bagaimana anda nak jana keuntungan dengan kripto, pergilah belajar. Tak payahlah kena scam lagi guys. So, the only way untuk selamat daripada kena scam adalah pergi belajar. So, jumpa anda webinar Ahad ni.